Nak tanya sikit. Jala ke zakat fitrah kena bayar di tempat kita nak beraya? Sebab sebelum ni ingat tempat kita cari makan. Ni ramai juga ni. Bayar soalan dia, betul ke zakat fitrah ni kena bayar tempat kita nak beraya? Sebab sebelum ni dia ingat ke kena bayar tempat cari makan. Okey, baik. Pertama sekali banyak kita kena bezakan zakat harta dengan zakat fitrah. Zakat harta kita bayar, kita keluar zakat, kita bayar tempat kita cari makan. Zakat harta, zakat simpanan. Bayar tempat kita cari makan. Adapun zakat fitrah, kita bayar tempat kita berhari raya. Mana malam tu waktu wajib bayar zakat tu, iaitu malam raya tu. Kita duduk mana? Kalau kita duduk Kelantan, kita kerja Kuala Lumpur, tapi kita nak balik raya Kelantan, maka bayar di Kelantan. Ayat anak-anak kita, ayat anak-anak kita bayar di Kelantan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sebab tu ada orang atas kata email, ada ustaz ni dalam Facebook, dia kata tak sah, tidak sah. Siapa-siapa yang dia balik raya Kelantan tapi dia bayar Kuala Lumpur, tidak sah zakat fitrah dia. Ada. Maka kita jawab, betul ustaz tu royak. Itu adalah pandangan Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan kita bayar zakat fitrah ini di mana kita pada malam hari raya. Sebab malam hari raya tu kita duduk mana? Kita duduk kampung Kelantan, bayar Kelantan. Kita duduk Kuala Lumpur, malam raya kita duduk Kuala Lumpur, bayar Kuala Lumpur. Tapi kita kata orang kerja Kuala Lumpur balik Kelantan, balik kampung lah, maka bayar kampung. Dan kata Syekh Ibn Hajar tidak sah kalau ia bayar tempat lain. Tu. Sudahlah. Dah. Jangan klik lagi. Dan telah berkata Al-Imam Ramli rahimahullah. Imam Ramli pula kata. Imam Ramli ni dalam mazhab kita juga. Imam Ramli kata sah dah. Sah juga, sah juga ya, tapi maknanya jangan kita balas lah, maknanya Imam Ramli kata sah juga, kita bayar Kuala Lumpur pun sah. Cuma maka bayar kesimpulannya gini. Hak mana anak-anak kita mana-mana bayar dah tu, beres dah, kira beres dah. Tapi kita kata yang lebih afdal, yang lebih utama, balik bayar di kampung kita beraya. Anak kita dia kerja Kuala Lumpur, dia kerja Selangor, dia balik kampung, raya kampung, bayar kampung, bayar anak kita. Afdal bayar, sebab dia ada khilaf bayar. Kata Syekh Ibn Hajar tak sah, kata Syekh Ramli sah juga. Maka apabila khilaf kita dia bayar. Kesimpulannya kita kata bayar di tempat kita berhari raya lebih afdal. Sebab okey, itu berkenaan dengan zakat fitrah ataupun zakat harta.